macam buah. Mana dapat ekor tapi satu. Cucu apa? Di kat mana? Aiman beli. Udang Di kat mana? Orang gatal perut. Bangun. Ni. Makan cucu udang. Sikit dah lah jamah. Jangan banyak. Buat ah. Aku berada dekat homestay Taman Binjai. Okey, kat bahagian luar tu, sekejap kita tengok. Buat sini tu. Wah, baguslah. Dia siap sediakan buai kat homestay ni. Ni tempat makan dia. Ni bilik siapa? Ni bilik kat belakang. Mana bilik air dia? Oh, bilik air dia elok. Kena ambil kat rumah lah, gula. Wow, ayam apa? Ayam apa? Ha? Masak apa? Masak ada bubur santan pun. Masak apa ni? Masak macam Rendang. Sedap je. Rendang. Daddy mana Daddy? Mana Cici? Cici ambil gula Dia cakap Ni bilik utama. Oh. Bilik utama. Bilik air dia. Macam tu. Okay. Ambil. Tapi tahu kan kat mana bekasnya? Bekas yang tu, warna biru tu. Ha? Kalau ikutnya belum lagi lah. Dulu. Kalau Caesar. Rumah ni nombor berapa? Ni apa? Oh, ni dia punya mesin untuk kolam dia ni. Kolam dia kat sini. Wow. Ni untuk boleh orang dewasa. Ni malam-malam ada lampu ni kan? Tapi ni masih ada lampu ni. Sebab ni lah. Ni lampu dia sini. Wah, best Adam. Oh, ni untuk kanak-kanak. Tu lah lampu dia. So, inilah homestay Davina. Ni dekat area Asun. Okay, area Asun ya. Wow. Ada tengah makan. Boleh lah. Satu malam apa? 300 juga. Satu malam 300? Jadi tak nak macam tu. Nak tambah. Bagus. Boleh lagi. Mak kamu boleh lagi. Okay, so kita dekat homestay Davina. Adam jaga adik Ini adalah Jaga adik. Esok adik Haifan nak kahwin. Jaga. So kita tidur semalam lah kat sini. Okay, kita berada dekat homestay di Davina di Taman Binjai Indah. dekat dengan Asun, dengan Napoh. Tu Asun lah. Nampak Honda Vimal tu dalam ni. Nak nampak macam atas tu bergerak-gerak, dia suka kan? Dia pandai cakap dah ni. Hai. Nak susu kat dah. Hai. Bawa lepas susu. Jilat-jilat. Nak susu lagi ke? Bunyi apa tu? Ya ke? Entah, macam ada bunyi. Ni kan bunyi angsa. Baby. Kat mana ni baby? Zoe. Ada dua. Sini dengan sini. Nak tidur ke? Kat mana ni? Oh, nak susu kot. Nenek tengah menyusukan baby. Oh, pandai cak kamera. Babynya pun. Kolam dengan Adamnya kat depan tu. Apa Adam buat tu? Adam tak sejuk Adam.
Ngetar dia. Ah, Betty nak Dah habis. ada air putih. Esok pergi. Jauh dia. Kumpul dia lah. Ada lagi nak kumpul. Tu, sekejap lagi kau. Tak tahu orang kan. Dah nak besin esok tu. Baik, pakai beko tu kumpul. Dah itu malah yang dalam. Dalam tu. Dalam tu. Dalam. Dia saya tu dalam tu. Itulah kata dia puan. Tiba lagi. Ha? Cukup kot. Dah cukup dah rasanya. Dah tutup dah. Dah tutup kilang lah. Perempuan. Dia yang Oh, maklum. Maklum praktis. Maklum lulus lah lagi satu. Okay, berada di mana Puan hari ni? berada di homestay Davina. Mesti Davina. Orang jauh. Ni orang lama. Bincang. Itulah bincang apa hal apa tahu ni. Bincang pokok zaman dia besar. Nampak busuk tu. Homestay Davina. Dia. Adam. Adam, nak Adam. Ari. Okay. Adam, Naura sini, pi. Sini pi, Dam. Dia tak terjun dia. Jackpot dia kata. Ha? Dalam tak ada. Ya. Yeah. Pelampung tu. Ha, okey. Tu rusa. Kita dekat UUM sekarang. Kat bahagian rusa. Oh, banyak. Tapi dekat atas tu satu je. Tu dekat sangat tu. Dia nak gigit usaha ni. Dia kan gigit lah. Macam kambing. Dia lapar lah. Dia nak makan. Apa dia nak bagi makannya tu? Oh, banyak lah. Oh, dia makan daun kering Makan apa? Dia makan daun kering. Rusa tu. Tu dia orang bagi daun kering tu dia makan. Besarnya. Ih, besarnya. Oh, ya ke? Ambil gambar ni no. Yang rapat ni. Suka makan rumput. Ya, dia makan rumput. Nak lagi makanan, janganlah tinggal saya, dia cakap.
Awak semua nak pergi mana? Saya masih lapar kat sini. Best tak? Bagi dia makan. Atia bagi makan apa? Tu dia tengok Atia. Oh, dia tengok mak. Rumput. Bye-bye Rusa. Dia makan rumput. Makan rumput. Bye-bye Rusa. Tapi di luar tu kena bayar dia, tak ada kan? Kat luar tak. Yang tu kira U10 punya juga. Yang kat luar tu. Dia punya pansapuri tu U10 punya juga. Masa 1 degree tu dia dah buat dalam. Duduklah kat dalam tu. Untuk apa sen lah tak ingat duduk dalam tu. Lepas tu baru sewa kat. Ada motor. Kedah dia dekat Kuala Kangsar. Dekat lain. Dulu tu kolej, dia dekat kolej. Dekat apa? Kuala Kangsar. Hari kedua. Main kolam lagi.